Dua lelaki, termasuk seorang pendatang asing tanpa izin parti, direman 7 hari bagi membantu siasatan kes bunuh kanak-kanak perempuan berusia 10 tahun di Kampung Numbak Sepanggar, Sabah. Kedua-dua suspek, masing-masing berusia 39 dan 42 tahun, ditahan semalam susulan penemuan mayat Nurjilia Abdullah kemarin. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek dikeluarkan Magistrate Wan Farah Fariza Wan Ghazali. Terdahulu dilaporkan mayat kanak-kanak malang itu ditemukan jam 10 malam Rabu lalu berhampiran sebuah rumah dalam pembinaan di kampung berkenaan. Pasukan forensik mendapati mayat Nurjilia dalam keadaan sudah mereput. Pengecaman identiti kemudian dibuat ibu mangsa berdasarkan pakaian yang dipakai ketika dia dilaporkan hilang. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lod Syed Abdul Rahman memaklumkan hasil bedah siasat mendapati punca kematian akibat kecederaan pada bahagian muka dan belakang kepala disebabkan hentakan objek keras dan tumpul. Motif kejadian masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan kerana membunuh.